Tengok setiap hari berapa ramai orang beli iPhone. Tapi adakah iPhone tu aset atau liability? Hanya orang yang beli tu yang boleh jawab. Tahun 1997, ada seorang lelaki yang tulis buku, jualan buku tu lebih 32 juta naskah dalam dunia. Buku tu ajar satu ayat yang ubah cara berjuta-juta orang fikir tentang duit. Apa tu? Orang kaya beli aset, orang miskin beli liability yang mereka sangka aset. Tajuk buku tu Rich Dad Poor Dad. Penulis buku tu Robert T. Kiyosaki. Dia ajar satu konsep yang simple. Aset adalah apa-apa yang masukkan duit dalam poket anda. Liability adalah apa-apa yang keluarkan duit daripada poket anda. Tapi masalahnya apa? Kereta yang anda beli sebab mau nampak level tu, itu liability. Rumah besar yang ansuran lebih tinggi daripada gaji dan susah mau cari penyewa, tinggal sendiri, pergi renovate sana sini, itu liability. Handphone yang anda tukar setiap tahun mau ikut trend, itu liability. Dalam psikologi ada satu istilah yang kita panggil lifestyle inflation. Bila gaji naik 500, lifestyle naik 800 ringgit. Otak kita ditipu sebab apa? Kita confuse antara nampak kaya dan jadi kaya. Cuba anda buka penyata bank. Tengok betul-betul berapa banyak daripada senarai yang ada tu bawa masuk duit ke dalam poket anda. Ada saham kah? Unit amanah kah? Emas kah? Bisnes kecil kah? Skill yang monetize setiap bulan kah? Atau semua tu cuma bil-bil ansuran, langganan, hutang-hutang yang anda sendiri pun tak tahu anda subscribe apa setiap bulan. Robert T. Kiyosaki cakap apa? Ramai orang terlepas pandang poin ni. It's not how much money you make, it's how much money you keep. Dengar betul-betul. Gaji 10,000 tak bermaksud apa-apa kalau 10,000 tu keluar macam air untuk bayar liability yang anda panggil gaya hidup. Persoalannya, lepas 28 tahun, berapa ramai daripada orang yang baca buku berjuta-juta tu masih belum kaya lagi. Mungkin anda belum baca buku tu, tapi anda adalah orang yang mau perbaiki kewangan. Ikut 3 tips simple ni. 1, berhenti tanya aku mampu ke beli ni. Yang kena anda tanya adalah, duit ni bagi aku duit ke? Keluarkan duit setiap bulan. Yang kedua, setiap bulan sebelum anda bayar apa-apa, bayar diri anda sendiri dulu. Simpan, labur, walaupun RM50, it's okay. Yang ketiga, belajar. Sebab Robert Kiyosaki cakap, the richest people in the world look for and build networks. Everyone else look for work. Menarik kan? Jadi anda perlu jadi kaya bukan semata-mata untuk miliki duit, tapi supaya anda miliki freedom of choice, kebebasan memilih. Dan itu yang ramai orang tidak ada. Walaupun mungkin dia nampak macam kaya. Anda sudah baca ke buku Rich Dad Poor Dad tu? Cuba komen dekat sini, apa feedback anda tentang buku tu? Mahu lebih banyak ilmu kewangan dan bisnes? Follow rapat. Dan kalau anda memulakan bina aset anda dalam simpanan emas rendah RM100 di Public Gold, boleh rujuk pin video saya untuk saya bantu.